Kaum milenial, matematik tambahan tingkatan 4. Jadual menunjukkan nilai pemboleh ubah X dan Y diperoleh dari eksperimen pemboleh ubah H dan K dihubungkan dengan persamaan Y tolak set H sama dengan HK per X, iaitu H dan K ialah pemalar. A. Plot XY melawan X dengan menggunakan 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi XY. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. B. Dari graf anda, cari nilai H dan K. Langkah 1. Jadual. Kehendak soalan, plot XY melawan X. Pastikan 2 tempat perpuluhan. Soalan A. Berikut ialah tips dalam memplot graf. Langkah 2. Tukar persamaan tak linear kepada persamaan linear. Tak linear ialah soalan kemudian dilinearkan mengikut plot XY melawan X. Apakah garis lurus penyuaian terbaik? Bilangan titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik mesti lebih kurang seimbang. Terima kasih.